Sebab tu kalau kita kata kita sayang diri kita, sayang kepada ahli keluarga kita, apa yang kita kena buat adalah diri kita sendiri dan ahli keluarga kita ni kita kena selamatkan daripada api neraka. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu wa ahlikum nara. Ahli itu ahli keluarga kamu daripada neraka. Maksudnya apa? Maksudnya hidup di dunia ni, hidup dalam keadaan takwa lah, masa saya sebut tadi. Dengan takwa, dengan bekalan takwa. Takwa tu maksudnya apa? Buat yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Macam mana nak buat yang disuruh, tinggal apa yang dilarang tu? Kena dengan ilmu lah. Dengan kita tahu solat macam mana yang betul, puasa macam mana yang betul. Dengan ilmu tu kita buat yang Allah Ta'ala suruh. Dengan ilmu juga kita tinggalkan apa yang Tuhan larang. Tuhan larang mengumpat, Tuhan larang mencuri, Tuhan larang mengambil riba. Jadi larangan semua tu dengan ilmu yang kita ada tu kita tinggalkan. Begitulah maksudnya. Kita bukan nak masuk syurga seorang-seorang, kita masuk syurga sekalian ahli keluarga kita. Maknanya bukan kita je lah yang tahu tentang agama ni. Ahli keluarga kita pun kena tahu juga, begitu. Tahu tentang asas agama pun dah memadai lah. Lepas tu dengan asas agama tu lah yang membawa kita dan ahli keluarga kita ni hidup dengan takwa. Dan takwa itulah bekalan kita ke akhirat nanti. Itu je. Berapa masa lagi kita ada, kita pun tak tahu. Berapa masa lagi kita ada untuk kita hidup ni. Dengan masa yang kita ada ni, dan mesti, sebenarnya mesti. Sebab saya sebut tadi, kita hidup ni tak lama. Kita hidup tak lama dan nak bandingkan kehidupan dunia dan akhirat ni memang tak boleh dibandingkan. Memang tujuan kita akhirat, bukan dunia. Jadi apa yang kita buat di dunia ni mesti bermatlamatkan akhirat. Kita buat benda yang di dunia ni mesti nak dapat pahala. Apa yang kita nak buat ni mesti tidak ada dosa. Itu adalah mindset kita, mana fikiran kita sebagai orang beriman. Mesti kita fikir jauh ke depan. Kita bukan fikir untuk dunia je, kita fikir untuk akhirat juga.